Ya, hari tuan-puan, saya nak berkongsi kepada tuan-puan tentang pengalaman saya sendirilah menabung emas di Public Gold ni. Mungkin dia kenal saya ataupun yang belum kenal saya. Saya Muhammad Syafiq Rohaizat bin Buyung. Saya merupakan penyimpan emas dan juga dealer Public Gold sejak tahun 2018. Saya menabung emas di Public Gold ni pada tahun 2015 dan mula berkongsi ilmu emas ni kepada masyarakat sekitar tahun 2015. Hari ni tuan-puan, saya nak sharekan kepada tuan-puan pengalaman saya sendirilah sebab ini cerita paling mudah untuk kita berkongsi tentang pengalaman saya mula mengenal Public Gold ni juga pertama kali saya menabung emas dan juga bermula menyimpan emas. Saya sebenarnya secara pribadi saya dah kenal emas ni dan mula menabung emas di Public Gold sejak tahun 2015. Waktu tu saya bermula dengan 1 dinar emas. Siapa yang tak mengenal dinar? Ini di tengah sini bukan 1 dinar, beratnya 4.25 gram dan hari ni harga sekitar dalam RM3,000. Dulu saya bermula sekitar harga 1 dinar ni sekitar RM600. Jadi tuan-puan, bermula saya menabung emas tahun 2015 tu, saya tak pernah berhenti. Kemudian saya konsisten hingga sekarang. Alhamdulillah emas ni banyak memberi kebaikan kepada saya di segi kewangan. Emas ni tuan-puan, sebenarnya kalau kita nak cerita tentang emas ni, dia boleh dua cerita tentang dua perkara. Pertama, emas dari sudut pelaburan dan emas dari sudut simpanan. Tetapi saya lebih suka berkongsi ilmu emas ni kepada masyarakat, emas di sudut simpanan. Kenapa? Sebab saya bermula menabung emas. Saya katakan emas ni boleh katakan lebih dalam bentuk simpanan. Pelaburan tu ada. Emas kita simpan sekarang sebagai simpanan. Untuk jangka panjang automatik, emas tu sebagai pelaburan. Jadi soal pelaburan tu sebenarnya kita tak perlu bincang sangat, tetapi saya lebih tekankan emas ni kepada simpanan. Dan saya secara pribadi, saya telah membimbing lebih 1,000 penyimpan emas secara pribadi dan lebih 10,000 bersama tim. Dan kenapa saya konsisten menabung emas daripada dahulu hingga sekarang ialah, pertama poin yang paling penting adalah emas ni dapat membantu saya daripada duit saya terbocor. Maksudnya saya tukar ke sebahagian gaji saya dalam bentuk emas sebulan sekitar 200-300 ataupun 1 gram, dan saya dapati emas ni dapat membantu saya mengelakkan simpanan saya daripada bocor. Itu pertama. Saya katakan dulu sebelum saya simpan emas, saya sangat tegar simpan dalam ESG tabung haji, dan kemudian bila saya dah start simpan emas, kata emas ni lebih better. Saya simpan juga, masih lagi simpan dalam tabung haji lah ESB, tetapi bagi saya lebih baik, better bila saya alihkan juga sebahagian tabungan saya dalam bentuk emas. Dan daripada emas ni, saya katakan dia dapat mendisiplinkan kita menabung. Jadi kalau kita seorang yang susah menabung, mungkin kita simpan tapi bocor tapi tak konsisten, emas paling mujarab. Kenapa? Sebab emas ni seperti kata saya tunjuk ni lah, 1 dinar ni, emas ni dia ada aura je, aura untuk kita kumpul banyak-banyak. Kalau duit ni kita dah dapat nombor, tapi emas ni kita dapat barangnya dan kita rasa seronok nak simpan. Kita ada satu dinar, contohnya saya ada 100 gram ni, bila kita ada banyak item-item di Public Gold ni, contoh ni kan, saya rasa macam seronok untuk kita menabung. Mula dengan 1 dinar, kita targetlah 10 gram, 20 gram, akhirnya tanpa kita sedar kita dah ada tabungan yang banyak dalam bentuk emas. Itu pertama, emas menjadikan saya lebih berdisiplin dan tabungan saya tak bocor. Yang kedua ialah bila pengalaman saya menabung emas ialah, emas ni paling magic, emas ni tak ada nombor. Cuma kita nampak nombor gram sajalah, tetapi segi nilai kita tak tahu. Contohnya saya ada 100 gram di tangan saya ni, kalau saya tak tahulah berapa, saya tak pergi semak harganya dalam website Public Gold, saya tak tahu berapa harganya. Tetapi bila saya semak harganya, 100 gram ni sekitar RM60,000. Bermaksud, bila kita tukarkan sebahagian duit ataupun pendapatan kita dalam bentuk emas ni, kita tak nampak nilai dia. Tetapi kita nampak hanya dalam bentuk gram emas. Maksudnya, nombor tu sudah hilang dalam bentuk RM. Jadi kita tak tahu berapa nilai simpanan kita. Dia lebih bagus. Kenapa? Sebab kita tak trigger berapa kita ada, dan kita rasa bila kita rasa tak berduit ni, hilang rasa berduit. Emas ni menjadikan kita rasa hilang berduit,
hilang rasa kita kaya dan kita rasa macam nak belanja tu kita fikir kita tak ada duit. So kita psikologi kita punya mindset kita bahawa kita tak ada duit, dan kita nak belanja pun kita rasa tak apalah nanti kita belanja. Sebab apa? Kita tak ada duit. Sebab tu tuan-puan, emas ni trigger kita tak berduit. Hakikatnya kalau kita jual emas kita, sebenarnya kita dah kaya sekalipun. Jadi itu dua poin penting lah yang saya nak sharekan dalam video ringkas ni. Pertama, emas ni kita berdisiplin menabung dan kita lebih konsisten. Kedua, emas ni tak ada nombor, maksudnya kita rasa kita tidak bertambah. Macam kita tak ada duit, tapi hakikatnya kita kaya orangnya. Jadi kalau perempuan di luar sana yang menonton video ni belum lagi menabung emas, so saya nak bantu kepada semua, boleh tekan link di bawah ini, ataupun jika masih lagi nak belajar ilmu, saya akan sharekan banyak lagi ilmu emas yang akan share saya dalam channel YouTube ni. Jangan lupa follow, nanti tak terlepas setiap video-video yang saya akan sharekan dari semasa ke semasa. Jom menabung emas. Bagi siapa yang belum lagi ada akaun emas, boleh tekan link untuk mendaftar. Bagi siapa nak belajar lagi, tekan butang follow. Nanti banyak lagi lah video-video yang saya akan sharekan dari semasa ke semasa.